Terima kasih yang klik video ni, yang tekan video ni dan nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang pernah tengok video-video sebelum ni. Video-video produk yang saya guna pakai. Tak tengok lagi video-video sebelum ni, boleh tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah video ni. Saya sediakan link playlist Naramen koleksi video produk-produk yang saya guna pakai. Bolehlah tengok, nak tengok tu kan. Okey, untuk kali ni saya ada minyak hitam motosikal. Sesuai untuk kebanyakan motosikal 4 lejang lah ataupun motosikal 4 stroke. Okey, minyak enjin ni dia 20W50. Sesuai untuk motor 40 lah. Okey, dia premium mineral. Kebanyakan motosikal 40 kebanyakan boleh pakai lah minyak hitam yang macam ni. Motosikal yang ulang alik kerja tu, yang memang buat kerja guna motor tu, ataupun ronda-ronda pun guna motor, ataupun yang buat kerja jarak jauh tu, boleh guna minyak enjin yang macam ni. Dia boleh mengurangkan geseran enjin dan juga boleh menjimatkan minyak. Minyak enjin ni 1 liter. Sesuai lah untuk kebanyakan motosikal 4 lejang tu. Saya pakai baju kemeja lengan panjang tau. Warna baju kemeja ni boleh pilih, saiz pun boleh pilih. Dia ada butang di bahagian pergelangan tangan, di bahagian tengah pun ada butang. Mikrofon, saya pakai mikrofon tanpa wayar ni. Saya boleh guna dekat kamera smartphone saya. Dia punya receiver kita boleh cocok je dekat kita punya smartphone kamera tu. Dia main sekali dengan 2 mikrofon. Sesuai lah untuk yang buat konten, buat video tu. Boleh pakai mikrofon yang macam ni. Dia juga boleh dicas kat bawah ni guna USB cable Type-C. Untuk deodorant pula, saya pakai deodorant Dashing Active Spirit macam ni. Jadi kita punya ketiak tu taklah berbau masam sangat kan. Okey, minyak rambut pula, saya pakai minyak rambut kelapa yang macam ni. Jadi cara nak pakai ni pun mudah, kita tekan-tekan pecek, kita boleh sapu dekat kita punya rambut. Dia punya bau pun wangi tau. Dia ada rosemary dan juga peppermint. Nak beli minyak enjin yang macam ni ataupun produk-produk yang lain saya ada ni, boleh tekan produk kat bawah ni. Bantu saya dengan menekan butang like, ataupun nak bagi komen, ataupun nak share video ni, ataupun nak bantu saya dengan menekan butang subscribe. Terima kasih menonton, jumpa lagi video seterusnya.